Tak, tapi serius je lah. BM aku memang belajar dekat sekolah sajalah. Sebab kat rumah mostly cakap English kan. Cakap English dengan Tajik. Kat sekolah je lah yang cakap BM pun. So aku ada ramai kawan-kawan Melayu dulu kan. Kejayaan tu apa? Para juri akan menilai. Para juri tu apa? Judges. Para juri akan menilai. Menilai tu apa? Judge. Hai, selamat datang dan kembali di channel Bang Eren. Ada satu perkara menarik apabila keluarga warga asing memilih untuk tinggal di Malaysia. Bukan sahaja mereka perlu menyesuaikan diri dengan suasana dan budaya baharu, tetapi anak-anak mereka juga mula bergaul dengan masyarakat tempatan. Dan yang paling mencuri perhatian, anak-anak ini perlahan-lahan mula memahami bahasa Melayu. Daripada sekadar mendengar, kemudian mencoba beberapa perkataan, sehinggalah semakin berani bercakap dalam perbualan harian. Malah, perubahan itu boleh membuatkan ibu bapa mereka sendiri terkejut. Jadi, apa sebenarnya yang membuatkan anak-anak warga asing begitu cepat menyesuaikan diri dengan bahasa Melayu? Berapa lama kamu di Switzerland? 6 malam. 6 malam. 6 malam. Hebat. 6 malam. Nah. Kena di sini sangat cantik kan? Baru bulan 5 kami berada di Malaysia. Dia belum pernah ke situ, jadi kami ini Bulan 5 datang Malaysia, datang Terengganu, cantik. Oh, bukan bulan 5 tahun ini. Sudah yang sudah. baru lalu. Kami pergi Tawau, KK, Sipadan. Kami pergi Sepadan diving cantik. situ. Ya. Dan dia baru cuba Milo Ice. Mila Ais. Tertarik. Oh ya, Tertarik semua. juga roti canai. Ada satu kedai di KL baru disebut nasi lemak burung hantu. Berarti ya, itu famous. Sedap sekali. Betul. Datang Terengganu lagi banyak nasi lemak sedap. Ya kah? Ya. Terengganu ada pulau yang cantik-cantik sana dekat. Pulau cantik. Pulau Diving Island. situ kah? diving ada. Diving dekat Diving. ramai turis datang untuk diving. Wow. Okay, next time we gotta go to Terengganu. Terengganu. Kejayaan tu apa? Para juri akan menilai. Para juri tu apa? Judges. Para juri akan menilai. Menilai tu apa? Judge. Ulta judge. Lidi. Lakaran. Kamu, awak, kalian. Kalian tu apa? Rehat seri. Rumah rehat seri tu apa? Like a resting place. Iti camp study ini dikendalikan. What does that mean? Dikendalikan. Sana tu apa? There. Oh, there. Berkecap Melayu. Saya cakap mesti kena henti dan cuba makanan kasar. Bakar kat sana. Mana you stay dekat Malaysia? Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lah tu. baru Berarti lah. you boleh cakap Melayu. Nah, dia makan banyak sama belacan. Kalau macam Budu pernah makan budu. dia makan budu. Saya kita. Ni kita nak tengok ni anak Mak Salih bawa jet ski. Dia kata macam senang je. Mari kita tanya dia. Hello boy, how are you? I'm good. Yeah, what's your name? Adil. Wow, I see you drive this jet ski, huh? Wow, very big jet ski. You drive just now jet ski? Yeah. How long you drive? 30 minutes. 30 minutes. Is it easy? Yeah. Wow. So, how's your experience? Very good. Very good. Saya boleh cakap bahasa Melayu lah. Ya, kenapa tak buat kat Pakcik boleh cakap bahasa Melayu? Alamak. Aku tina ibu. Dua. Saya. Tiga. Saya kakak. Sedikit. Saya. Betul. Tapi lepas tu kita tengok itu pun tak cukup. Dia minta air spare lagi. Saya tak suka kalau sultan orang minta air, tak suka. Saya okey je, saya bagi je. Tapi saya bagi tak. Awak itu tak cukup. Itu tak cukup. Itulah saya sudah macam tu lah saya cakap. You kena buat air. Lepas tu kita macam ingat nak keluar. Jalan salah ke apa-apa berlaku. Betul. Kita sejam, 2 jam, 3 jam lagi. Boleh. Kita kalau track tahu, tak ada masalah. Kalau kita track tak tahu, itu yang kita cakap tadi. Tapi saya biasa bawa
orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka sebab saya punya job bukan untuk tidak ada aksiden kemalangan tak, tapi saya tak boleh buat kerja bodoh-bodoh. Contoh dia macam tempat curam saya, tak apalah biar je, atau dia buat macam ada longkang, tak apa kita lompat. Kalau dia buat aksiden masa tu Lagi susah. salah saya. So tapi dia risiko mula daripada pagi, sebab kalau dia tak minum cukup nanti dia dahaga, dia lagi penat. Jadi memanglah dia akan jatuh sebab dia penat. Semua akan efek kepada air. So jadi untuk kurangkan risiko, terus saya mula jadi saya cakap tentang air, kenapa air penting macam tu. Lepas tu sebelum kita masukkan, silakan semua minum. Lepas tu masa kita jalan, dalam setiap 30 minit kita berhenti. Saya cakap rehat, saya cakap rehat untuk minum. Sebab dia pun dewasa, jadi saya kalau budak senang saya bagi arahan, tapi dia dewasa jadi saya kena ajak. Tapi pagi-pagi saya dah cakap ni masalah awak akan dahaga, petang dahaga. Jadi pagi kena bermula dah. Sebelum rasa dahaga kena paksa minum sikit. Dah sedar dahaga sangat, tak boleh minum cukup, tak masuk dalam badan. Itu kalau kita mau masuk hutan, saya mesti tengok map dulu. Berapa kontur paling tinggi? Kalau 1000 ke bawah, saya tak risau lagi. Sebab ada air. Kalau main 2000, 1006, battle loh. Sebab anak sungai pun. Ada anak sungai, tapi kena turun lagi. Siapa mau turun 300 meter? Kurang kan? Ya. Bukan 300 macam dari ke bawah, dari atas dia. Betul. Siapa main hutan tahulah. Pengalaman ni. Kalau setakat 1000 ke bawah boleh gagah lagi. Saya tengok kontur map. 3 hari tak mandi. 3 hari tak mandi. 3 hari untuk lap badan cukup lah. Bau, you sendiri bau lah. Itu pentingnya kalau tengok kontor. Sebabnya kita mengelakkan je lah 3 hari tak mandi. Lepas satu lagi bekal air kita kena pikul. Tengok track lah. Kalau track kita atas mata, ambil terpaksa jumpa air, kena ambil air. Air mana saya tak minum? Air kubang saya minum, air lopak dalam tu saya minum. Apa lagi? Kita dalam hutan, tak ada pilihan. Sekarang kita jalan mau jauh, air tak ada. Kita mesti mau air 14 hari 14 hari jalan kaki. Cari rotan lah. Itu biasa. Salah satu faktor penting ialah persekitaran. Apabila kanak-kanak sering mendengar bahasa Melayu daripada rakan sekolah, guru dan masyarakat sekeliling, mereka mendapat pendedahan bahasa secara berterusan. Mereka belajar bukan sekadar melalui buku, tetapi melalui komunikasi sebenar dalam kehidupan harian. Daripada perkataan mudah, mereka mula memahami maksud, sebutan dan cara menggunakannya mengikut situasi. Sebab itulah keyakinan untuk bercakap boleh berkembang secara semula jadi. Okey Aiman, ada yang tanya, macam mana Aiman pula boleh cakap Kelantan? Macam mana boleh kecik Kelantan? Boleh dok kecik Kelantan. Nak try sikit. Adik, Demo tak kena okey dah? Boleh ya? Demo tak kena barang. Try. Ikut sekali. Try. Satu kali je. Demo tak kena barang, boleh ambil phone. Masalah ajak orang Melayu cakap gaji Kelantan. Demo tak kena barang. Boleh tak? Satu ayam biasa ada. Burger ayam biasa lah. Satu. QR boleh ya? QR berapa? Kali pertama saya sampai sini, saya tinggal dengan 3 orang Singapura. Satu dari mereka orang Melayu. Mungkin dia rendah hati atau rendah diri, tapi dia selalu cakap, my Malay is so bad, I don't like speaking it. Saya sangat suka belajar bahasa. Sekarang saya sudah boleh cakap mungkin 5 bahasa di rumah. Bahasa Inggeris sudah tentu, Jerman, Portugis, Jepun dan Melayu. Saya rasa pada mula itu sangat mencabar sebab kita belum tahu asas-asas bahasa dan itu sangat sukar untuk menyatakan diri
Tapi bila kita dah tahu asas-asas bahasa dan sudah boleh bercakap sedikit dengan orang lain, itu rasa sangat memuaskan dan membahagiakan saya rasa. Jadi saya sangat bersyukur bila saya boleh berbual dengan orang Melayu dalam bahasa mereka sendiri. Di sini kalau saya cakap bahasa, banyak orang sangat terkejut sebab agak jarang orang asing, khususnya orang dari Eropah, boleh cakap bahasa Melayu. Ya, saya sudah lama tertarik dengan budaya dan sejarah Melayu. Ya, walaupun itu satu masyarakat kecil, mereka sangat penting dalam sejarah, khususnya melalui perdagangan antarabangsa. Nasib baik cikgu saya sangat bersemangat, tidak dengan bahasa sahaja tapi juga dengan budaya Melayu, dan itu membuat pengajian itu sangat lebih menarik daripada cuma belajar tata bahasa dan perkataan baru setiap minggu. Untuk saya rasa belajar bahasa baru dan tentang budaya baru sangat berguna dan juga membuka pandangan dan pengamalan baru. Sebagai contoh, bila saya pergi ke Kepulauan Riau dekat dengan Singapura, saya boleh cakap dengan orang tempatan dalam bahasa mereka, dan saya rasa mereka juga mungkin merasa bersyukur kerana ada orang asing yang berusaha untuk belajar bahasa mereka dan sedikit tentang budaya mereka. Macam mana boleh fasih sangat utara? Okey, cerita dia macam ni. Aku main sini, masuk sekolah rendah, aku masuk sekolah menengah. Okey. Lepas tu belajar lah, dah cakap dengan kawan-kawan. Tak, tapi serius je lah. BM aku memang belajar dekat sekolah sajalah. Sebab kat rumah mostly cakap English kan, cakap English dengan Tajik. Kat sekolah je lah yang cakap BM pun. So aku ada ramai kawan-kawan Melayu dulu kan, kawan-kawan berbangsa Melayu. So mereka cakap dengan aku. So lama-lama aku pun terikut-ikut lah. Inilah antara perkara menarik yang dapat dilihat daripada kisah ini. Apabila seseorang hidup dalam persekitaran yang menggunakan sesuatu bahasa setiap hari, proses pembelajaran boleh berlaku dengan lebih natural melalui pergaulan dan pengalaman. Dan kalau menurut Anda bagaimana? Adakah persekitaran Malaysia memang memudahkan anak-anak warga asing belajar dan bertutur dalam bahasa Melayu? Tulis pendapat Anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya hanya di Bang Eren.